Wah, patung yang cantik. Kamu nampak hebat. Apa itu, Jennifer? Wah, cantiknya anak patung yang awak ada. Gaunnya menyerupai coklat. Oh, tidak. Ia rosak. Apa yang patut saya buat? Kamu boleh baikinya? Adakah ini M&M's? Wah, hebatnya. Sekarang dia mempunyai gaun berwarna-warni yang cantik. Dan lihat apa yang saya jumpa untuk anak patung saya. Oh, I garder white, Durganier Bigabrau. Dan at the krang work kita buat solikan. Sorry, the burger is sumar. At sekarang, Bibgar, sebenarnya Craig said that stories rambut, no? You release this for bake. Mary, kita try. Kita cikan coklat ini. Baiklah, seperti itu. Ups, nampaknya dia tidak suka. Baiklah, biar saya betulkan. Baiklah, kita boleh keluarkannya. Dan saya boleh makan itu. Kan krang mart summer sadarin oswas? Masukkan ini ke dalam pembuat pasta dan letakkan tepat di atas anak patung. Apa pendapat kamu? Saya kira suka berkuah kait weekend stay kan heret coklat ni bergula kapas insaci. Anaknya kemari waktu betulkan semuanya, lihat voila semuanya sudah siap. Oh betul, dan sekarang mari kita kembali kepada anak patung saya. Adakah kamu bersedia untuk mempunyai rambut yang cantik? So, hey, Tabirus Ramure. Mefan harfalo rishkit anak patung di. Oh, tidak. Dia cair. Dan semuanya kerana pengering rambut awak. Sekarang sendi wanoside halik fudge. Oh, kasihan anak patung. Tetapi dia sangat sedap. Saya benar-benar suka. Lebih baik awak jangan tengok, sayang. Si Star. Saya nggak bersiapa cheeseburger. Saya mau yang coklat pula. Tapi kali ini, Bella dapat coklat. Itu teruk. Ya, nasib menyebelahi saya. Saya benar-benar mahu mencubanya. Tapi awak tak boleh. Oh ya, ia sangat lazat. Oh ya, dan ada banyak gula-gula di dalam. Wah, bukankah itu hebat? Betapa lazatnya. Saya suka. Gitar saya sangat hebat. Oh, apa itu? Apa yang kamu lakukan? Kamu telah merosakkan gitar saya. Gara-gara yang saya merastingannya. So, rupanya gitar saya memang hebat. Saya datang berlagi sekarang. So, mari kita berpakaian dan pakai kasut yang lebih besar. Sekarang kita akan bermain solo. Oh ya, musik saya sangat bertenaga. Oh ya. Dan Sia adalah pembina-pembina. Nyerahkan sayang saya. Mari kita pecahkan gitar sekarang. Bukankah itu mengagumkan? Tunggu, kemana awak bawa saya? Awak tahu, saya pun suka. Apa itu? Diorang bawa King Son dan Boy yang saya terluat. Oh, Dan lihat gitar saya. Sekarang hanya tinggal serpihan sahaja. Oh, laba but saya pada cepat. Bella, saya mahu mula dulu. Mari kita coba. Ia kelihatan sangat lazat. Ya, dan ia memang lazat. Tetapi lihatlah labubu saya. Bukankah ia comel? Sorry, furry labubus like a high labubu hangs most sturdish kinya. The rags fast always. Oh ya, saya suka. Tunggu, apa yang sedang dilakukan? Kami sedang bermain permainan berpakaian. Mari coba pakaian baru sekarang. Tunggu, ia benar-benar sesuai dengan kamu. Kamu kelihatan hebat. Mari kita ambil gambar sekarang. Ini dia. Hebat. Apa itu, Jennifer?
Oh, kenapa awak menakutkan saya begitu? Saya sampai meremang bulu roma kerana takut. Oh, Bella, awak sangat biasa. Saya cuma letakkan muka saya pada labubu. Lagipun, ia sangat sedap. Tapi saya punya ada motosikal sendiri. Ia sangat hebat. Ayo, cuba naik. Hebat. Kemana awak bawa dia? Ini labubu saya. Jangan fikir untuk bermain dengannya. Saya tidak akan berkongsi mainan saya. Hanya cerdas pertarungan. Adakah kamu bersedia? Saya bersedia. Ini dia. Ambil ini. Kenapa awak begitu tamak, Bella? Ia hanyalah bubu. Hanya sebuah. Anda dia bagi dia masuk ke dekor dengan kawan kamu. Baiklah, manicure. Hentikan. Mari kita teruskan. Ya, saya memang kasihan. Dan ini mainan saya, bukan milik awak. Awak selalu ambil semuanya. Itu saja. Labubu telah pergi. Oh, wow. Betul balik kalau solek. Saya juga ada banyak. Tapi ikan saya ada Fred. Mari kita lip gloss dulu. Ya, saya dulu. Wah, sangat sesuai dengan saya. Oh, apa yang kamu buat, Bella? Saya pun nak bersolek. Ia sangat sedap. Mari cuba. Sedap. Sekarang saya mahu pakai pemerah pipi. Ia sangat cantik. Terusnya, warna yang What? Saudara Wix, cuma dia warna yang berbis Hasani. Warna yang ini. Mari kita lihat. Bella, apa yang kamu lakukan? Adakah kamu pasti mahu solekan coklat? Ia sangat pelik, betulkah? Dan saya menyukainya. Anda boleh makan dan bersolek. Bukankah itu hebat? Mungkin kamu patut lihat cermin. Oh, barang-barang. Apa yang salah dengan muka saya? Saya sangat hodoh. Lain kali, gunakan cermin. Sayang, kamu tahu tak? Sekurang-kurangnya, saya ada banyak coklat dan boleh manjakan diri dengan benda-benda yang sedap dan kamu hanya ada solekan plastik. Sekarang saya akan makan pembayang mata. Marazio Citra. Wah, ia adalah jeli madu dengan gula-gula. Bukankah itu hebat? Sedap. Saya suka. Sangat sedap. Comel. Jezebel lebar daripada alat solek sebenar. Dia makan dengan baik. Hebat. Saya pun mau mencubanya. Beri saya sedikit. Ayo, Bella. Abayawak yang mai macam menikmati bersama kiwak. Nah, ini dia. Minyak wangi coklat. Apa yang salah dengan muka saya? Kamu semua diliputi coklat. Baiklah, ia masih sedap. Jadi saya okey dengan itu. Itu realize Tira. Berbeda dengan tanik juga terkena yang sebenar. Bella, you dulu. Darino. Tidak, kamu dulu. Jennifer, berhenti. Baiklah. Mari main batu, kertas, gunting. Baiklah, seri. Dan lagi. Baiklah. Mari kita makan bersama. Begitulah cara kita tahu siapa yang bernasib baik. Makan. Oh, ia agak sedap. Saya ada coklat. Bagaimana dengan kamu, Bella? Dan saya ada coklat. Oh, tidak. Ini cili yang sangat pedas. Ia sangat membakar. Bulat saya pering struktur yang berdua. Lihat gorgan. Cinti raup saya. Dan leder. Coklat saya. Sure, please there now. Yunur semua salah kamu. Saya tidak perlukan leder merah kamu. Saya hanya dapat sedikit coklat di jari saya. Masih sedap walaupun begitu. Wah, ini Coke. Ini di perjuangan sriracha coklat. Mari kita coba. Bella, bagaimana dengan kamu? Tidak ada counts trust death berbounce surya. Baiklah, ia tidak boleh dibandingkan dengan Coke saya. Botol ini semuanya diperbuat daripada coklat. Mari coba. Betapa sedapnya. Dan ada gula-gula di dalamnya. Adakah Anda mahu mencobanya?
Hei, apa itu? Nampak menarik. Dan ia bukan hanya Coke. Ya, there's a drama dengan Coke. There's Venice and perut lezat. Ay berapa mulut na? Seronok sangat makan ini. Sedapnya. Sangat sedap. Baiklah, saya sudah selesai. Tunggu, adakah ia melekat pada tangan saya? Oh, apa yang patut saya buat sekarang? Kedua-dua tangan saya melekat. Ini lebih teruk. Tolong saya, Jennifer, tolong. Baiklah, tak mengapa. Saya boleh uruskan sendiri. Biar saya buat begitu. Saya minta maaf, Jennifer. Saya tidak sengaja melakukannya. Awak pecahkan botol Coke saya. Tolong, jangan marah. Ayuh, buka mulut awak. Saya akan beri awak sedikit gula-gula. Adakah Yana suka video kami kerja? Tekan butang suka itu dan langgan saluran kami. Jumpa lagi.